Kembara kecil-kecilan. Bahagian Upin! Ipin! Haish, mana budak-budak ni? Dah tengah hari tak balik-balik lagi. Bruh. Bangsat kau. Entah ke mana budak-budak tu. Terus hantar je lah. Yelah. Cari budak-budak tu sekali. Memang nak cari pun, Opah. Hei, mana budak-budak ni pergi? Nah, ini semalam punya. Ngaisak. Ayo, Ros. Muka banyak. Masam, kenapa? Budak tu lah. Pagi keluar tak balik-balik. Uncle ada nampak? Budak mana? Sini ada budak. Situ ada budak. Sebelah sana pun ada budak. Adik-adik saya. Upin, Ipin. Cakaplah. Tak apalah. Ayo, Ros, jangan marah. Nanti lekas tu, ha? Ish, manalah budak-budak ni? Siapa dah tidur dulu ni? Biskuit. Wah! Hebatlah Fizi. Kat dalam ke? Cepat, Lisan. Aku nak mati. Tengok aku pula. Unjuk sikit Kak Ihsan. Ya. Wah. Aku pula. Segi Upin. Okey. Cuba set. 1, 2. Oh, kat sini rupanya. Patutlah tak ingat nak. Korang semua mandi sungai ni, Maya tahu tak? Ngadu tu. Ngadu. Balik pun cucu-cucu Opah. Kau berdua pergi mana? Puas akak engkau cari. Abah, kau datang tarik telinga. Nasib baik tak tercabut, Opah. Tengok. Diorang mandi sungai. Mandi sungai. Memang patut kau marah. Dahlah keluar tak bagi tahu orang. Kalau jadi apa-apa macam mana? Sepatutnya kau berdua kena susun. Banyak tapi kau. Pergi ke mas bilik. Siapa? Ingin ada dekat tu. Pengotor. Dah. Pergi. Dengar cakap akak. Baik, Opah. Ingat. Lagal aungan. Ngali langel. Nasib baik tak kena rotan. Semua akak punya pasal.